11 dokumen kontrak, 12 MOU, 7 surat penerimaan LOA dan 5 surat minat memberi LOT dengan nilai keseluruhan lebih 3.8 bilion ringgit dimeterai dalam tempoh 2 hari pertama 5/17. Ini bukti penganjurannya terus relevan bagi memperkukuh industri maritim dan aero angkasa negara. Bagi Kementerian Pertahanan sahaja, nilai perjanjian meningkat lebih 80% berbanding 2.04 bilion ringgit pada penganjuran lepas. Pada persefahaman dan kerjasama dan juga perjanjian ATM dan pihak industri pertahanan dan Mendes. Dan ini merupakan satu komponen yang cukup penting sekali. Saya nak umumkan di sini bahawa hala 7 Mendes berhubung kait dengan kesiapsiagaan aset-aset kita is already in place, and the first program this morning we received the first Nuri that is being upgraded. I believe that is something we should be very proud of, though we know that it might be just a stopgap measure until we increase our helicopters capability, whether in the Air Force or in the Air Corps in the Army. MOU melibatkan Boston dengan Kerajaan Malaysia mencatat nilai paling tinggi iaitu 1.17 bilion ringgit bagi perolehan 4 kapal misi pesisir perairan. Diikuti MOU SEACOM dengan ATM bagi pembelian sistem satelit bumi berjumlah 496 juta ringgit.